kena tumbuk, kena shackle tangan dengan kaki, lepas tu kena gantung, lepas tu kena tumbuk mata lebam. So diorang lempar dia, patah tulang. Assalamualaikum semua, apa khabar? Selamat kembali. Ini adalah episod yang kedua untuk podcast Bicara Rahmah yang kita bawakan eksklusif oleh Pertubuhan Ikram Malaysia. Hari ini dengan saya lagi, Hafizul. Kita akan go kepada episod yang interesting. Beza dengan setup studio daripada episod pertama tu. Yang ni mungkin kita dapat sikit hint lah berkenaan dengan episod kali ni. Kita akan bercerita tentang apa. Okey, kepada anda yang baru masuk, kita akan bercerita pasal podcast ni sebenarnya. Kita akan cerita tentang apa update yang Ikram buat. Mungkin ada yang rasa macam nak being a part jugalah untuk kerja-kerja dakwah, tarbiyah ataupun untuk aktivisme yang atau any gerak kerja di peringkat Ikram. So boleh follow dekat sini. Dan jika anda dah sampai kat sini, saya rasa sudah kiranya lah tekanlah butang subscribe tu, tekan like, lepas tu kita kena share lah untuk podcast hari ni. Podcast hari ni kita akan bercerita tentang isu yang dia tengah hangat sekarang dan dia sepatutnya hangat selama-lamanya. Okay, so bersama kita hari ni adalah sama yang memang betul-betul special. Dia adalah, kalau jolokkan nama dekat TikTok tu kan, orang panggil mak kepada semua rakyat Malaysia. Okay, so kita bersama dengan the one and only Dr. Fauzia Hassan in the house. Apa khabar, Doktor? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so masa kita record episod sekarang ni, ceasefire dah berlangsung kan? Ya, dalam 2 minggu dah kot. Sebab kami dilepas balik 2 minggu lebih lah tu. Okay. So dia memang fresh from the oven lah. So sekali lagi share kat kawan-kawan. InsyaAllah podcast kali ni kita akan kupas berkenaan dengan misi doktor baru-baru ni, Freedom Flotilla Coalition. Dan kita akan sentuh benda-benda yang mungkin anda semua belum dengar lagi dekat bahagian luar. Kita buat sensasi, Doktor. Tak tahulah apa yang keluar daripada. Okay. InsyaAllah. Okay, untuk pengetahuan, untuk FFC, dia inisiatif daripada MyCare kan? Ya. So mungkin doktor boleh terangkan sedikit lah berkenaan dengan behind nama FFC tu sendiri, how it started, and tak silap ni adalah gelombang yang ketiga. Ya. Mungkin doktor boleh terangkan sikit. Okay. Kadang-kadang orang confuse ataupun orang keliru tak antara FFC dengan Sumuk Flotilla, dengan TMTG, Thousand Madeleine and to Gaza kan, TMTG. So sebenarnya FFC ni telah ditubuhkan dalam tahun 2010 lagi. Masa tu MyCare tak masuk lah. 2010 ia adalah satu pergerakan solidarity people to people, mana masa. Dan tujuan dia satu je, ialah untuk memecah kepungan di Gaza. Kita tahu Gaza ni dikepung sejak 2007 lagi. 2007 selepas menangnya Hamas dalam pilihan raya 2006 dan Hamas keluarkan Fatah daripada Gaza dan mereka menubuhkan kerajaan di Gaza. Dan sejak dari itulah Israel telah mengepung Gaza ini daripada tanah, laut dan juga udara. Kita tahu pelabuhan airport dia dah lama dibom dan tidak berfungsi. Jadilah Gaza ini satu buah penjara, dia orang panggil open air prison yang paling besar di dunia, ya. Okey. Jadi disebabkan itu, beberapa kapal daripada Amerika dan juga Kanada dan beberapa buah negara di Europe telah melayarkan kapal mereka melalui laut untuk memecahkan kepungan. So mungkin kita ada FFC ada buat satu t-shirt ni break the siege, dan di belakangnya dia tulis, semua boleh pegang. Special tu. Belakangnya tu dia tulis semua kapal-kapal, ada 36 kapal yang telah dilayarkan untuk memecah kepungan di Gaza. Jadi dalam 17 tahun ni ada dalam 21 cubaan. Yang pertama sekali 2008, Free Gaza Movement dia hantar 3 kapal. Tiga kapal ni berjaya masuk ke
Gaza pada jadi masa guys, tu 2008. Okey. Dan mereka ada bawa orang pesakit keluar dengan menggunakan kapal. Okey. Itulah the only one yang berjaya. Daripada 2008. 2008. Doktor start ada daripada yang mana? Belum, kita 2016. Mungkin 2011 bolehlah sebab ada 2010 yang di mana Mavi Marmara. Jadi setiap tahun, kalau you angkat tinggi sikit boleh? Okay, boleh. Setiap tahun dia hantar kapal. 2009 Free Gaza Movement, 2010 dua kali ada ration kapal, ration kori daripada Malaysia, tapi tak boleh keluar kan sebab Greece kokong dia, tak bagi dia keluar. Lepas tu 2011 lepas tu Mavi Marmara yang kena attack tu. Okay. Lepas tu yang masuknya 2016 baru kita masuk. Mavi Marmara masa tu Aqsa Sharif, yang berhormat Datuk Hasanuddin dengan saudara Allah Selamat Aliman. Okay. Ada di atas kapal Mavi Marmara dan mereka pun melalui proses yang sama, kena tangkap, masuk penjara dan dihantar pulang melalui Jordan. Lepas tu berhenti lama sikit lah. Lepas tu baru 2016. Itu di mana Women's Boat to Gaza yang mana saya dicalonkan untuk masuk situ bersama dengan Puan Nur Syam. Alhamdulillah saya berjaya melayari perjalanan itu dari mula, iaitu di Barcelona hinggalah ke patutnya ke Gaza, tapi dah kena tangkap pergi ke Ashdod. Okay. Kiranya doktor yang first ke wanita yang dalam misi aktivisme macam ni ke Gaza? Yang firstnya dari Asia. Okay. Yang Mak Salehnya ramai. Okay. Tapi diorang 2016 tu they want to make special sikit supaya nak bawa dunia punya attention kepada misi-misi ini. Tu sebabnya dia kata Women's Boat to Gaza. Dia punya captain, dia punya kru semua wanita. Okay. Dan sebenarnya mula-mulanya ada dua perahu lah, bukan ship lah, it's not a ship, it's a perahu, it's a boat yang boleh memuatkan 10 hingga 12 orang je. Okay. Jadi mula-mula ada 2, tapi kapal yang Amal Hope tu rosak di pertengahan jalan, tak sampai pertengahan jalan pun, sejam je dalam international water dah rosak, so terpaksa pulang. Jadi daripada 26 orang ni nak crash into satu boat 13. So sudah tentulah ada orang merajuk, ada orang sedih dan sebagainya sebab sudah tentu tak semua boleh naik kan. Kapal kami hanya boleh muat 13 orang. Tapi Alhamdulillah saya antara 5 orang yang berjaya duduk di atas kapal Zaituna ini daripada Barcelona ke Ajaccio ke Messina, terus sampai ke Ashdod. Okey. Tapi kenapa nama dia Flotilla, doktor? Flotilla because it's many boats. Many boats. Many boats sekali kan untuk ni. Kadang dia tanya kenapa tak terus go for boat besar ke, ataupun kenapa tak lalu sempadan? Okey, sempadan mean by, kalau flotilla mesti by sea. Kalau lalu sempadan kita kena ada permission daripada Egypt. Okey. Daripada Mediterranean Sea, kalau ikut maritime law, anybody can go through the sea sepatutnya. Dan bila nak masuk perairan dia barulah boleh tahan. Tapi apa yang Israel buat sekarang ni adalah menangkap kita di perairan antarabangsa, which is against the maritime law. Satu lagi, you kata apa, mengapa tak kapal besar? Duit lah. Kita NGO kena collect duit daripada kempen-kempen yang ada untuk beli kapal. Kita tak boleh sewa kapal. Kalau sewa kapal stuck dekat apabila dirampas oleh Israel ni, siapa nak bayar? Kan? Jadi kita beli dengan harga yang berpatutan lah. Jadi kalau nak beli kapal besar, kapal baru, sen je lah tak ada. Jadi kita beli selalunya kapal yang agak lama, 60-an, 70-an. So apabila beli tu, kalau dia seaworthy, maknanya dia bolehlah melayari Mediterranean Sea tu, adalah kena repair sikit-sikit, bolehlah kita beli. Tadi doktor cerita pasal keadaan kewangan apa semua kan. Doktor kan baru-baru ni tanya FFC lah. I mean GSF pun situasi dia samalah, kena intercept kan. So apa yang geng Israel dibuat dengan semua supply AIDS, ubat semua yang dibawa tu?
Allahu a'lam lah apa yang dibuat, kita tak tahu sebab kita pun tak tahu whether dia ambil ke, dia curi ke, dia pakai ke, ataupun dia tinggalkan je untuk benda tu rotting dalam kapal tu, Allahu a'lam. Tapi untuk Mavi Marmara, kapal tu besar, ada 1,000 orang kan ke atas tu. Jadi mereka membayar balik ataupun mereka memberi balik kapal itu hasil usaha rundingan antara kerajaan Turki dengan kerajaan Israel. Dan kita juga rasanya Estel, ada satu kapal yang nama Estel, FFC saman mereka. Okey. Kapal tu tak dapat, tapi harga kapal tu dia bagi balik duit. Jadi dengan duit itu mereka beli kapal baru. Okay. Jadi adalah usaha-usaha yang kita nak buat, nak saman mereka. Tapi cost lah. Is it worth it? Because kapal yang kita beli pun mungkin tak sampai cost untuk kita saman dia. Jadi kena balance lah apa aktiviti yang, apa langkah yang kita nak buat. Macam ada satu kapal Al-Auda, kita bawa banyak medication. Israel promise us atau berjanji kepada kita untuk bawa ubat ni melalui jalan darat. Dan kita dah bagi kontak kita sebab kita ada MyCare, ada office ya di dalam Gaza. Kita dah bagi alamat, kita dah bagi orang kontak, dan kita juga usaha melalui United Nation office. Satu habuk pil pun tak sampai. Jadi kita tahu mereka ni memang penipu dan tidak amanah lah. Kita tahulah kan. Tapi kita cubalah. Kod lah dapat. Baik, cuba dari duk saja kan. Sekejap, jadi untuk vessel kali ni FFC tu dapat balik doktor? Adalah dekat Posh. Allah. Mana nak bagi balik? Kapal ni buruk. Kapal yang umurnya tak tahulah 70 tahun kot, daripada 60-an. So kapal yang agak tua lah. Nanti kita akan sambung balik berkenaan dengan misi FFC ni lah, sebab mungkin akan ada viewer yang just wonder or curious berkenaan kenapa tak lalu, mungkin tak tahu pasal isu geopolitik Mesir lah kan. So mungkin doktor boleh terangkan juga atau kongsi dengan viewer kita kenapa sekarang kita banyak berfokus kepada pergerakan gunakan flotilla ni lah. Tapi tak silap saya, MyCare dapat lepas ni kan, selepas FFC tu ada lori dapat masuk kan. Okay. So macam mana boleh lepas pula yang ni doktor? Kita tahu bahawa the Philadelphia Corridor antara Gaza Rafah dalam Gaza dengan Rafah dalam Mesir. Dia nama Rafah juga, tapi border tu ditutup oleh, dan dia telah dipegang oleh Israel pada baru-baru ni dalam war 2023 ni, after 7 Oktober. Jadi kita tahu bahawa border ini dipegang oleh mereka. Tapi apabila ada ceasefire, ada 2 kali ceasefire kan. Masa Januari hari tu ada ceasefire. So kita cepat-cepat buat, nak hantar 5 lori makanan untuk masuk. Tapi just before masuk, bordernya tutup. Allah. Ceasefire is being broken. Israel attack balik dan sebagainya. Jadi Alhamdulillah lah apabila ceasefire berlaku kali ini, lori kita dah dekat lah kot dengan yang berderet-deret berapa kilometer, dia kata barang bantuan ni ada duk menunggu berapa bulan dah. Jadi agaknya kita dah dekat dengan border tu. Jadi Alhamdulillah lah dapat masuk lori kita yang membawa gandum dan sebagainya, makanan dan sebagainya. Jadi kita kena tahu bahawa melalui jalan ni, kalau ingat dululah ada Global March to Gaza. Kan? Semua orang turun melalui naiki kapal terbang, turun ke Kairo, pergi ramai-ramai nak berjalan ke Rafah. Apa jadi? Semuanya kena tahan oleh polis di Egypt. Tak bagi pergi, berapa banyak checkpoint. Dan kita tengok dalam TikTok kan, Leh tu ada one person daripada UK merayu-rayu. Banyak nak sebut yang tu. I saw him at the Thousand Madeleine. And then kita ada gambar dia lah, dia pakai gigi emas satu. dia kata dia merayu-rayu dengan polis tu, kata tolonglah bagilah kami. Tak diberi. So dan juga there is
melalui Morocco, Tunisia ni kan, dia orang bawa bas, bawa kereta semua nak pergi ke Rafah tu dan nak bawa masuk ke Gaza. Dan kita tahu apabila sampai dekat Libya, tak sampai pun lagi Egypt, kena kat Libya dah kena tahan. So by land dah banyak kali dah, orang dulu pun dah buat dah. Memang tak boleh sebab you kena ada permission daripada Egypt. Kalau Egypt tak bagi, tak boleh. Jadi udara memanglah tak boleh, tak ada airport pun. So apa lagi jalan yang kita boleh buka untuk menghantar dan untuk memecahkan kepungan ini? Laut lah. Laut lah. So itu je jalannya untuk membuka kepungan ini, to break the siege, dan juga membuka humanitarian corridor supaya ada koridor yang boleh hantar makanan dan bantuan dan sebagainya. Dan sepatut ini kerajaan lah buat. Kan dia lagi besar dan boleh menggunakan tekanan dan sebagainya. Tapi kalau kerajaan terutama di Europe tidak mahu bertindak, jadi kita lah netizen buat apa yang kita boleh dengan kemampuan yang kita boleh. Kapal yang buruk dan tak boleh banyak. So barang yang kita bawa pun simbolik. Tak boleh nak bagi semua orang. Tapi kalau sampai tu, macam kami, kapal kami penuh dengan doktor dan jurnalis. Jadi doktor-doktor ni dah bersedia, kita dah contact dah orang dekat dalam Gaza tu, waiting for us to come, and at least bagi dia orang rehat sekejap lah. Dia bekerja 24 jam sehari dan juga 7 hari seminggu tanpa rehat sebab terlalu banyak kes-kes yang cedera, yang nak beranak pun ada. Kita tanya doktor tu yang bekerja di Al-Auda Hospital, kata berapa banyak delivery you per day? Dia kata 50 setiap hari. Walaupun tak ada ubatan, tak ada peralatan, 50 delivery per day. Jadi kita nak tolong mereka, dan jurnalis-jurnalis ataupun wartawan yang akan datang ni, kita tahu bahawa dalam Gaza ni Israel tak bagi international journalist datang untuk report. Jadi yang kita dapatnya semuanya reporter-reporter daripada dalam Gaza. Jadi jurnalis ni sangat bersemangat untuk sampai ke tanah Gaza ni dan membuat liputan yang telah diharamkan oleh Israel. Jadi memberitahu naratif yang sebenarnya, bukan naratif hasbara yang dia buat. Okey. Tadi saya nak sentuh, tadi doktor ada sebut berkenaan dengan peranan kerajaan apa semua kan. Tadi mungkin pasal Europe. Mungkin nanti saya akan sentuh pasal dua lah. Satu mungkin Malaysia. Satu lagi negara-negara Arab ni. Okay, so kita akan go pada sesuatu. So kepada anda semua, okay, kita sekarang tengah bersiaran, bukan bersiaran lah, kita sekarang tengah di episod kedua untuk podcast Bicara Rahmah. So don't forget untuk share juga kepada kawan-kawan berkenaan dengan ni lah. So kita masih bercakap tentang isu Palestin. Okay doktor, back kepada kita punya soalan tadi. Tekanan daripada pemimpin-pemimpin negara Arab. Kita tengok Jordan pun Jordan salah satu lah, which is kat border tu kan. Mesir sekarang kita tengok bila ceasefire baru dia buka kan. Tapi kenapa negara-negara macam Turki, negara yang setempat tak vokal pasal benda ni, macam dia diam je? Ada kepentingan yang perlu dijaga ke, ataupun this is the best strategy untuk make sure keselamatan rakyat Gaza? Sebab kita tak tahu macam mana pada doktor. Kita nampak lah the people on the ground, the masses, rakyat dia menyokong perjuangan Palestin. Tetapi pemerintah mungkin mempunyai kepentingan sendiri, kepentingan negara yang mereka lihat dari perspektif mereka, yang mereka kena bersekongkol dengan USA dengan kalau kita bersekongkol dengan USA tu bersekongkol lah dengan Israel ni kan. Jadi mungkin ada perkiraan mereka, wallahualam, kita tak tahu. Tapi kita nampak sebenarnya kalau mereka betul-betul nak tolong Palestin ni, Gaza ni, boleh je. Sebagaimana Raja Salman dulu pernah buat. Dan dia telah embargo minyak pada tahun, saya tak ingat dah. Tapi ada sekali tu dia embargo minyak, Amerika sujud minta begging to uplift the embargo. So maknanya kalau dia orang nak buat boleh. Banyak kali meeting dah kan. Syam al-Sheikh lah, Egypt lah, Qatar lah, dah banyak kali meeting. So they can do something if they want. Jadi kita ada sebenarnya ada kekuatan. Nak guna ke tak nak guna je. Dan Malaysia, alhamdulillah, Prime Minister kita
Datuk Seri Anwar sangat vokal dan sangat menyokong perjuangan Palestin. Cuma sebagai negara yang kecil mungkin nak tekan banyak lagi dengan action tu agak susah lah, agak sukar. Okay. Tapi kami frust lah juga dengan Turki ya. Sebab tahun lepas 2024 kami 18 orang Malaysia memang telah pergi ke Istanbul menunggu untuk naik kapal yang sangat besar yang boleh memuatkan 1,000 orang, 8 dek kapal dan boleh membawa 5,500 tan bantuan. Boleh bawa ambulans, boleh bawa barang excavator, boleh bawa semua. Tapi kita tunggu 10 hari di Istanbul dan adalah perkara-perkara yang menghalang kita, iaitu satunya Guinea Bissau. Maybe you tak pernah dengar. Satu negara kecil di West Africa, kita pakai dia punya bendera untuk berlayar di lautan Mediterranean, kapal ni. So at last minute dia tarik balik bendera itu. Jadi kita nak tanpa bendera tak boleh berlayar lah. Itu satu. Kapal Conscience ni pun patut berlayar juga pada masa tu sebab kita ada 3 kapal. Kapal Conscience ni ditahan oleh Turki selama-lama setahun kot. Mei tahun lepas yang kita pergi ke Malta tu, dia somehow dapat keluar ke Tunisia dan kita arrange satu misi untuk ke Gaza, tapi Conscience ini dibom di Malta. Jadi saya ingat saya pergi 2 kali ke Hyderabad pelabuhan tu, dia orang mogok kat situ. Bertahan kat situ dekat 2 bulan kot untuk menekan kerajaan Turki untuk melepaskan kapal ini. Dan macam-macam kerenah yang dikenakan kepada kita, dan sahabat kita di Istanbul telah memenuhi segala permintaannya agar kapal ni boleh keluar. Jadi kita tahu Turki dia nampak loud kuat di luar, tetapi actionnya menghampakanlah. Kalaulah dia betul, dia dah bagi kita keluar. Mungkin dia takut keselamatan kita ke, wallahu alam. Tapi daripada aksinya kita tahu Turki juga ada kerjasama dengan Israel seperti trade. Kita tahu bahawa separuh makanan tu dia supply, dan semasa saya di dalam prison di Kizyok pada kali ini, kita diberi satu tuala kecil. So tuala kecil tu kita tengok made in Turkey. So adalah trade tu yang berlaku antara Turki dengan ni. Jadi saya nak reiterate lagi. Netanyahu ni dia ada kata, I don't mind, dia kata, the world ke mana-mana condemn saya dengan in the strongest term pun tak apa, tak kisah. Tapi jangan buat action. Katakanlah Saudi Arabia lah kata, I condemn in the strongest term the genocide that is happening in Gaza. Tak apa. Tapi kalau dia embargo the oil, tak boleh. It will hurt them. Tapi itu yang kita nak, action. Dia action dari segi kacau dia orang punya negara ke ekonomi. Ekonomi apa-apalah, isolate them. Tak ada trade, macam trade union di Europe akan mogok kalau tak bagi safe passage pada kita. So itu threatening. Jadi macam dia tak bagi load the military kapal yang bawa military equipment untuk Israel. So banyak boleh buat, tapi netizen lah kena buatnya, dan dengan secara ramai macam tu. Kalau contoh macam kita lah, macam kita bukan dekat peringkat pentadbiran kan, tapi yang rakyat boleh buat dia lah, buat rally macam biasa kita buat dekat depan tabung haji apa semua tu kan. Memberi tekanan ke doktor sebenarnya? Sebenarnya dulu saya pun rasa lah pergi demo ni buat apa lah. Tapi bila saya masuk Gaza 2008-2012, orang Gaza kata dia tengok orang rally tu memberikan mereka semangat dan sokongan, dukungan. Oh. Yes. And then the more people
the more tekanan ada. Sebab dia menunjukkan orang tak suka kepada Israel. So, it is important. Seorang pergi tu. Jangan kita ingat, alah, tak payahlah. Tapi dia memberi semangat. Dan saya ingat lagi, sekarang ni, selepas penangkapan kapal-kapal sumut dan sebagainya, dan kita mula berlayar, demonstrasi yang sangat besar berlaku di negara-negara Europe. Dan kami di Otranto tu, satu kampung yang kecil di Itali. Pun orang bersemangat untuk demonstrate untuk Palestin. Dan kita tengok bantuan yang diberi kepada kami yang nak berlayar ni sangat-sangat memberangsangkan. Macam-macam, coklat, biskut, air, beras, berlonggok dekat depan tu, kita datang ambil je. Spaghetti lah, apa, ambil je. Orang contribute. Dan kami pergi ke farmasi nak beli ubat-ubat. Dia discount. Because ini untuk Palestin. Haji KZ dengan Dr. Munawar pergi beli susu bayi. Orang tu kata, 50% you bayar, 50% on me. So macam tu. Maknanya, people are wanting to contribute walaupun mereka tidak berlayar. Jadi ini kampung kecil Kampung kecil, Jorok manalah tak tahu Otranto. You tengok dalam map dia dekat ujung finger tu. So the awareness of the people has reached kampung-kampung, village and so on. So kind of inspiring tak? Sebab kita tengoklah macam ada beberapa kelompok, community, dia dah start macam apa panggil? Buat rally dekat kawasan setempat dia kan. Yelah, biasalah kalau macam community penduduk ni dia macam kecil je kan. So mungkin ada rasa macam, saya tak tahu, tapi ada yang akan rasa macam syok sendiri kan. Rupa-rupanya memberi kesan sebab social media. Kalau dulu mungkin duk tunggu newspaper ambil gambar baru hantar, and then mungkin dia edit dia kata sikit ni, kita buat terus hantar. Jadi orang Gaza pun nampak, walaupun dengan limited internet dan sebagainya, saya dapat respon daripada kawan-kawan saya yang dalam Gaza tu. Dia tunjuk, wah, Malaysia, you bercakap atas tu, you India. So they feel the connectivity, and they feel, dia merasakan, orang Malaysia walaupun jauh, they are still looking at me. They don't look away from Gaza. Tapi sebenarnya tu peranan yang, tak semua boleh naik FFC, dan tak semua ada kesempatan untuk betul-betul berkhidmat teruslah kepada rakyat Gaza kan. Tapi saya rasa semua orang ada telefon, dan if ada kesempatan untuk turun demonstration apa semua, gunakan platform tu. Senjata paling tajam sekarang saya rasa memang senjata yang dicipta oleh Israel sendirilah. Betul. Betul punyanya. Kan diri dia sendiri. Sebab kan macam Netanyahu kata kan, siapa-siapa yang ada smartphone, awak ada sebahagian Israel dekat diri dia kan. Dia kata macam tu. Okay, so kita gunakanlah Israel ni untuk bantai balik Israel. Untuk bantai dia balik. Betul. Bully tak bagus, tapi cyberbully tu ini bagus. Okay. So nak sambung balik pasal FFC tadi, kita tengok composition sukarelawan yang kat atas kapal kan. Kali ni dia lain berbanding dengan Global Smoke Flotilla, ataupun saya tengok untuk yang lain-lain punya coalition ni kan. Kali ni tadi pada doktor perubatan, ada juga wartawan juga. Macam mana FFC ni dia punya pembahagi, apa panggil tu? Dia ada macam saringan ke doktor? Yes. Okay. Kita nak buat sesuatu mesti ada strategi dia. Mesti ada kelainan dia. Okay. Jadi itulah orang FFC ni dia bijak lah dalam strategi. Okay. Dulu ada Women's Boat to Gaza. Jadi orang, women. Betul ke you punya captain women? Ada woman captain dan yang willing to go to Gaza lah. Okay. Jadi kali ni kita dah ada Global Sumut yang membawa banyak influencer dan juga dah membawa gelombang yang sangat besar. Jadi kita nak ke belakang ni, the third wave ni kena ada something special. Okay. Dan kita tahu di Gaza dua kumpulan pekerjaan yang ditarget oleh Israel. Satu jurnalis, sebab dia memang tak nak news, berita-berita yang berlaku di Gaza tu dibawa keluar. Tapi Alhamdulillah lah dengan dia punya ciptaan juga smartphone, news tu boleh, tak payah edit, tak payah apa, tak payah jadi jurnalis yang ada kredit, ada apa, tauliah ke apa, semua orang hantar kan. Jadi dan dia juga mengekang nak mengekang berita itu. Satunya dia bunuh semua jurnalis,
taklah semua, ramai, almost 300. Dan juga dia tidak benarkan international journalist masuk. In fact, kalau you tengok Al Jazeera telah di-ban di West Bank, di di Israel dan sebagainya. They have to report from Amman kan. Okay. Jadi itu satu. Keduanya, healthcare workers. Kita tengok mereka bekerja seteruk itu, dan kita tengok hospital dihancurkan, dan kita tengok hospital tengah orang sakit pun dia bunuh, dia siege, dia tembak, dan dia runtuhkan bangunan. Dia macam Dr. Safia Abu Sofia tu, dia tangkap, dia penjarakan, dia bunuh, semua dia buat. Jadi untuk meruntuhkan sistem kesihatan. Sistem kesihatan ni untuk memastikan manusia sehat. Kan? Jadi dua orang yang bekerja ni ramai yang dibunuh, dia target selain daripada yang lain-lain lah. Jadi itu sebabnya FFC kata, why don't kita fokus ini. Mula-mulanya masa kapal kecil tu, kita fokus women, healthcare workers and journalists. Tapi kapal kecil tu malangnya rosak, so tak boleh berjalan. Alhamdulillah ada concern ni, jadi kita fokuskan itu, dan ramai lagi yang boleh naik ke atas itu. Macam kita tengok dari segi Sumo pula, yang ni memang kumpulan yang professional veteran yang berada di atas kapal FFC kan. What's the story behind it? Kenapa macam batch doktor yang pergi, nak tahu jugalah kenapa bukan orang tua muda. Bukan. Tak, ramai juga orang muda atas kapal tu. Tapi macam tu lah kan, dia macam adakah apa panggil tu the story behind ni lah, macam ni strategi dia ke, ataupun memang expert ni dah tak ramai, mungkin tinggal doktor dan expert lain je. Itulah strateginya untuk bawa media tu. Dia mesti ada fokus. Kalau kita kata it's another flotilla, susah kan. So kita fokuskan kepada dua tu tadi, sebab kita kata kita nak support those two people, group of people in Gaza. Dan kita aim nak sampai Gaza. Jadi bila sampai Gaza, these people akan bekerja. Jadi itu strateginya, dan ramai juga yang muda-muda naik. Bukan saja orang tua-tua. Sebab dia macam banyak hati tau doktor, bila kita dapat terima pasal FFC di-intercept lebih awal daripada kalau dia ada zon-zon yang tu kan. Zon sebelum zon, dekat zon kuning dah sudah kena intercept kan. Bercerita tentang perjalanan untuk apa panggil lah, kemasukan ke at least lah expected untuk sampai ke red zone, sebab katanya nak elak 7 Oktober tu kan. Kita ada strategi atas kapal tu, dan strategi ni dibuat oleh 6 orang wanita. Antaranya saya dengan Makcik Nosham lah. Jadi ada Huwaida Araf, ada Zoha Chamberlain, semua tu veteran lah ya. Dalam FFC ada Asun dengan ada Big Dis, saya dengan Nosham. Jadi kita tak nak masuk 7 Oktober tu. Tak nak intercept, sebab dia akan membawa satu aura yang tak bagus lah. Sebab 7 Oktober kan, mereka teruk dia. 6 Oktober pun kita tak nak masuk. Sebab Israel kalah dengan tentera-tentera Egypt pada masa tahun. Jadi kita tak nak masuk 6-7. Jadi kapal kami boleh laju. Boleh je sampai kat Gaza dalam beberapa hari. Tapi disebabkan perkiraan-perkiraan ini, kapal tu berhenti 1 hari. Atas laut goyang-goyang. Saya tu ahli sampai lukis bintang. Itu kapal-kapal kecil, dia boleh buat apa-apa. Itu strateginya untuk menunggu. Dan juga kalau you tengok tracker kami, dia ada pusing balik kejap. Sebab kami menjangkakan, sebab past history 100 batu nautika baru dia tangkap. Sebab terlalu lama mereka nak bersama dengan kita nak sampai ke Ashdod tu. Jadi kita nak lambatkan sikit masuk ke 100 batu nautika supaya interception atau pemintasan tu berlaku pada waktu siang, so that kita nampak. Tapi dia tak nak. Dia intercept kita ataupun dia pintas kita pada 120 batu nautika. Jadi lamalah kami bersama mereka, ataupun mereka kena kurung kami lamalah 14 jam baru nak sampai ke Ashdod. Jadi kapal-kapal kecil tu kalau nak ikut lagi lama. Jadi apa yang mereka buat, mereka tangkap semua peserta-peserta TM Madeline ni, naikkan ke dalam Navy mereka. Kapal Navy besar. Jadi ambil 10 jam dia orang sampai ke sana.
Tapi masa naik kapal tu pun mereka duduk dalam penjara, bukan duduk dalam kapal seronok-seronok. Macam doktor masa tu, bila time kena intercepted by IDF tu kan, macam mana keadaan dia masa tu? Dia kita tak sempat lah. Drill kita selalunya bila bunyi tu kita duduk tempat kita dan kita pakai our life vest dan kita buat roll call untuk pastikan semua orang ada. Okay. Tapi disebabkan dia datang dengan helikopter, jadi tercepat sikit askar tu sampai. Okay. Kalau dia naik Zodiac, kapal yang kecil-kecil tu, kita ada masa untuk organize dan untuk ambil gambar dan sebagainya. Tapi sebab dia datang dengan helikopter, tak sempat. Okay. Tak sempat benda tu. Jadi banyak last minute footage tak dapat diambil. Jadi dia helikopter tu dia macam nak intimidate kita lah, nak menakut-nakutkan kita. Dia turun ke bawah, rendah, gerak-gerak, angin. Okay. Rapat. So rasa macam nak jatuh dah. Helikopter tu sangat rapat. Jadi angin kuat. Betul perangai. Dan kita pun pegang supaya tak diterbangkan dan semua yang bag yang pegang tu life vest tu pun melayang ke bawah. Dan lepas tu dia naik, lepas tu dia sidar-sidarkan laser tu kat kita dan sebagainya. So dia buatlah dalam a few minutes. Dia saja nak intimidate kita. Lepas tu kita dengar yang beberapa askar dah turun naik ke atas kapal kita, atas deck yang lebih tinggi. Kami deck yang bawah. Okay. Dan ramailah. Lepas tu daripada Zodiac datang naik. Start lah selongkar dan start asingkan kami, check dan sebagainya. Ada macam dikasari ke apa ke? Well, pada mulanya apabila saya diambil, mereka nak check saya dan dia suruh buka baju. Okay. Saya kata no. Cakap betul-betul lah, no. You can touch me, you can search me, but no, with my clothes on. Okay, dia kata tak. Alhamdulillah lah, dia kata. Okay, Alhamdulillah. Jadi dia raba-raba check-check tu, dia bawa saya ke atas, deck yang atas. So ada separuh orang yang teruk kena tu, dia bubuh tempat yang lain. Ada yang kat bawah, Prof rasanya kat bawah, kami kat atas. Lepas tu baru disumbatkan kita semua dekat dining hall tu, tempat yang agak panas dan tertutup dan 14 jam kat situ. So macam untuk FFC punya volunteer tak adalah sampai kena tahan kat penjara ke apa semua. Tapi itulah Alhamdulillah juga sebab Trump tak datang kan. Jadi dia keluarkan semua orang. Kenapa macam tu? Dia tak nak lah aku spoil lah kalau ada rakyat US ke dalam penjara dan apa, dia tak nak. So dia nak everybody out. Even though orang yang tak sign kata nak duduk dalam penjara apa semua keluar. Semua dihantar keluar. Okay, sebab macam dengan GS Global Smoke Flotilla punya kan, dia macam kena tahan sampai ke Black Maria apa semua kan. Semualah memang kita naik Black Maria. Ya Allah. So doktor macam sebab itu saya macam syukur lah sebab tak sanggup lah tengok mak-mak kita kena layanan yang keras macam tu kan. Tapi kita selalu fikir layanan kita keras, tapi orang Palestin lebih teruk kan. Kalau kita dapat tu mungkin 1/1000 katnya. Sikit sangat. Sikit sangat cara dia keras tu. Yelah yang paling teruk mungkin kawan saya lah, kena tumbuk, kena shackle tangan dengan kaki, lepas tu kena gantung, lepas tu kena tumbuk mata lebam. Ada yang dulu Handala tu dia jurnalis lah. Dia kurus, so dia orang lempar dia, patah tulang rusuk 5. Itu je lah yang teruknya. Tapi tak dah macam kita tengok mayat-mayat jenazah-jenazah orang Palestin yang kena teruk dengan ini, yang shackle dengan potong kaki apa macam-macam kan. Dia mutilate ataupun dia kesan-kesan torture yang berlaku kepada jenazah yang dihantar pulang ke Palestin. So kita punya at worst is just broken bones lah. At worst. Lain macam lah doktor punya motivasi. Macam apa namanya, dia kata kepala kemek, skull kan, dalam jenazah tu lah. So makna memang kena hentam teruk lah. Dan dia threaten lah, dia tak threaten saya, tapi dia threaten some of my friend nak rogol, nak apa, tapi ya Allah, dia tak buat rogol. Kawan saya yang dalam satu penjara tu, dia tunjuk dia punya tangan yang lebam.
Sebab dia kata askar tu ada kuku panjang. Okay. Cekak, angkut dia ni dengan kuku. Lepas tu pegang. Macam-macam lah dia orang kena. Tapi at the most tu lah lebam-lebam. Pegang ni apa, kena ikat dengan, apa dia panggil, tie tu. Apa kabel tie tu kan? Kabel tie. Kabel tie tu keras kan. Ada yang tu. kena kuat sampai luka, sampai bengkak, sampai terkesan. Macam tu lah. Itu je lah yang the worst. Ni. Dia agak inspiring tau. Sebab bila doktor dah share kat kita semua experience yang yelah dia macam menyakitkan apa semua kan. At somehow masa saya ada tengok lah doktor punya press conference lepas balik ke KLIA tu. Doktor kata this is not the end. Kita akan cuba masuk balik Gaza kan. Adakah Gaza terlalu cantik untuk jadi motivasi doktor masuk? So mungkin doktor boleh share jugalah. Sebab kita tengok sekarang kat sana, kalau visual yang kita nampak kat TikTok, kat social media, just all catastrophic kan. Tapi how's Gaza before? It was a beautiful place. And itu bumi barakah. So dia dekat dengan kita. Dan manusia-manusia yang ada di Gaza ni, kita boleh ambil contoh lah. Kan? Kalau dulu di Women's Boat to Gaza, kita kata dia orang ni ada 3 karakter. Resistant, resilient and resourceful. Kalau kita tengok, kita orang Malaysia mungkin cepat mengalah lah. Kalau ada susah sikit, mengeluh dah. Tak ada electricity, panas. Tapi kalau orang Gaza, kehidupan mereka dengan electricity yang sangat terhad, tapi dia boleh work around it. Saya ingat lagi pada awal-awal dulu minyak tak ada kan untuk generator. What they do, they convert the engine, they can use minyak masak untuk buat tu. Dan kita tengok budak-budak buat electricity, budak-budak guna basikal buruk dia untuk bapak dia dapat menjahit while dia kayuh. Those are budak-budak umur 13 tahun. Those are the mind that they have. Dia tak mengaku kalah. Kalau saya sebagai seorang doktor sakit puan dan perbidanan, kita tahu bahawa mereka ni tak mau mengalah. So ni satu cerita benar lah ni ya. Saya tengok dalam Al Jazeera juga. Kan kalau ramai orang lelaki ditangkap oleh Israel dan dia letak dalam penjara dan tak tahu bila nak dibebaskan. Tapi dia nak anak juga. Isteri dia nak anak. So dengan mengguna cara macam orang di luar daripada Gaza atau daripada Palestin ni menggunakan IVF. IVF? In vitro fertilization. Orang mandul dan sebagainya kan. So kita ambil benih isteri dan kita ambil sperma suami dan kita masukkan dalam lab, senyawakan dan benih yang menjadi tu kita masukkan balik dalam rahim ibu. Jadi can you believe it? More than 100 babies are born by this. Suami di penjara, isteri di West Bank atau di Gaza dan dapat melahirkan. So how they think of smuggling the sperm and then boleh sampai macam tu. Jadi tak 1000 daya, tak ada 1000 dalih. Dan kita tengok juga masa dalam runtuhan, ada orang dapat PhD. And then baru-baru ni kita diberitahu bahawa ada peperiksaan nak masuk universiti ni macam SPM macam tu. Result dia orang terror-terror. Walaupun tak ada kelas, dia belajar sendiri. Anak kawan kami pun dikeluarkan, duduk di Egypt, belajar sendiri, pas. Dengan tingginya markah. Dengar tu jangan buat alasan lah kalau tak skor. Dia tak ada tuition. Negara yang tak tengah bergolak. Weh, ni betul-betul. Macam mana mereka boleh bersifat begitu? Walau dalam keadaan macam mana you susah pun dia overcome. Betul-betul. Uish. Okay, ada yang kata macam benda ni kan dia macam mesti bila Gaza dia orang akan ingat pasal Islam lah kan. Tapi kita tengok ada juga success story dia yang mana somehow saya tengok aktivis daripada yang bukan Islam sebenarnya lagi main peranan yang besar kan. Macam mana doktor? Satunya kita tengok orang ceasefire ni orang dah mula kendor kan. Sebab kata dah ceasefire dah okey dah, tak payah baca kunut nazilah dah. Tapi sebenarnya keadaan di Gaza tu masih teruk dan kita tahu keadaannya kemusnahannya sangat teruk. Jadi banyak perlu diperbaiki. Saya nak ambil satu contoh lah, Greta Thunberg ni. Semua orang kenal dia dah sekarang kan.
bagaimana dia seorang yang anak muda, bagaimana dia sangat tabah dan sangat persisten dengan perjuangan dia. Okay. Daripada umur 10 tahun, dia ni Asperger, kind of autism kan. Dan dia sangat berpegang teguh lah kepada climate problem. Jadi daripada umur 10 tahun, setiap Jumaat dia pergi dekat Parlimen Sweden tu, memberi message supaya jaga climate. Kalaulah dia kata dia give up sebab tak ada orang ikut dia, then habislah dia. Tapi apa yang dia buat setiap hari Jumaat, sampailah dia dapat publicity, sampai dia dibawa ke United Nations untuk bercakap tentang climate change ni, dan sampai dia bawa juga isu Palestine ni, sampailah dia jadi famous sekarang. Dan juga dia ni seorang yang walk the talk. Dia, you tahu, dia datang ke Malta masa nak naik ke Conscience tu, dia tak naik kapal terbang. Sebab dia kata kapal terbang ni pollute the sky. Dia naik kapal layar. Oh yo. Dia pergi ke United Nations pun, I was told dia naik kapal. Dia tak naik kapal terbang. So, and dia baru 22 tahun. Jadi very inspiring seorang yang sangat persisten, sangat percaya dengan apa yang diperjuangkan. Dan kalau masa Trump kata kat dia, masa dia daripada Mandalay tu kata, you young angry woman, dia kata there are many young angry women. Sampailah tertubuhnya satu NGO di France, di Denmark, young angry woman. Young angry woman yang bersama-sama dengan kami naik ke Conscience. So itu yang saya nak katakan, bahawa kalau kita percaya tentang perjuangan untuk membebaskan Palestin ini, kita kena persisten, kita kena tabah, kita kena walk the talk untuk perjuangan ini. Betul lah. Bagaimana kita tunggu buat. Kan, very inspiring lah. Saya rasa yang muda-muda pun boleh look up jugalah benda ni. Okay, doktor, ni kalau doktor dapat masuk balik, apa mungkin doktor nak improve lah untuk next mission ke, untuk make sure dia mission tu lebih berjaya? Kita insyaAllah akan pergi Ireland kot, untuk face-to-face meeting, untuk bincang dan buat postmortem FFC. Face-to-face meeting FFC untuk postmortem lah, sebab kita dah hantar 4 misi. Handala, Madeline, Handala, lepas tu Conscience. 3 ke 4 macam tu kita dah hantar. So kita nak postmortem apa yang kita dah buat, apa kesan yang kita what to improve. Mungkin kita collaborate with all the others. Sekarang ni kita dah collaborate dengan Thousand Madeline. Mungkin kita collaborate pula dengan Global Sungut, to make it a bigger coalition, to make it more effective. Itu kena bincang lah. Kita kena bincang apa SOP dia, apa red line dia, how to collaborate, macam tu. So perancangan masa depan tu adalah, mungkin kita tak boleh reveal semua. Saya pun ada niat, ramai-ramai kawan-kawan pun memang ajak masuk Gaza. InsyaAllah cara jalan ke. Tapi kita tak nak masuk sekarang. Satu laginya, kita tak nak jadi volunteerism. Sebab orang Gaza ataupun orang Arab ni, dia pegang pada Islam kuat. Salah satu ciri mereka ialah mereka meraihkan tamu tu lebih-lebih. Kalau you pergi rumah orang Arab, tengok macam mana dia raih kita kan. Oh betul. Orang Melayu pun raih juga, tapi dia lebih. Jadi kita tak nak dengan kedatangan kita tu, terutama ramai pula, it's going to be a burden on them. Satunya dia tak ada rumah. Rumah dah rosak. Dia tak ada makanan. Dia tak ada security. Dia tak ada jalan. Dia tak ada. Jadi bila kita datang, dia kena bagi kita rumah. Dia kena bagi makan. Dia kena jaga kita dari security. Dan berbagai lagi. Jadi menyusahkan mereka. Jadi kita berpendapat, kita akan dapat guideline daripada GM kita yang berada di Gaza, Dr. Ziad Syahidah. Apa yang mereka perlu, bila yang mereka perlu kita datang. Jadi tak usah cepat-cepat lah nak masuk, sebab maybe doctors lain lah, dia terus pergi bekerja di hospital, itu lain kategori. Tapi dia yang nak masuk, NGO yang nak masuk, yang nak tolong, nak ini,
jangan jadi sampai kita ni menjadi beban kepada mereka lah. Okay, I see. Sebab ada yang suara-suara bising lah, noise yang kita dapat. Ada yang kata macam Global Smoke Flotilla Freedom Coalition tak sampai pun. So macam usaha ni sebenarnya nak kata berjaya tak berjaya pun tak juga. Diorang tak dapat makanan. Lepas tu ada yang kata benda ni wayang. So doktor bagi respon sikit. Boleh lah nak kata wayang ke, nak kata apa, tapi alhamdulillah kita merasakan tekanan yang kita buat ni ada kesannya. Satunya by coincidence, apabila conscience tu ditangkap, mereka buat ceasefire di mana orang Gaza dapatlah hidup lebih tenang tanpa bom dan sebagainya. Satunya kalau kita tengok setiap perjuangan, ini sekarang perjuangan untuk membebaskan Gaza, Palestin, perjuangan untuk memecahkan kepungan. Kita buat je actionnya. Berjaya ke tak berjaya tu Allah yang tentukan. Okay, betul. Dan perjuangan mana yang tak ada sacrifice, tak ada pengorbanan. Kalau kita tengok perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun penuh dengan pengorbanan, nyawa, harta, everything lah, all aspect perjuangan itu. Dan lepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat 5-6 tahun lepas tu baru Baitul Maqdis berjaya dibebaskan dengan Umar pergi kan membukanya. Jadi it takes time. Kalau kita tengok pun Freedom Flotilla ni sudah 17 tahun melakukan ni. Tak berjaya. Kalau kita give up, sukalah musuh kita. Kan? Give up. Balik itu macam doktor cakap tadi kan, Netanyahu dia tak kisah kita condemn. Dia kisah kalau take action. Take action. So ini so far ni ini action yang kita boleh buat. Mungkin boleh fikir lagi action yang lain yang boleh menekan lebih kepada mereka. Dan kalau kita tengok perjuangan Algeria 132 tahun dengan lebih 1 million syahid baru dapat kemerdekaan. Jadi ini baru 17 tahun, baru ciput lah. Kan berapa kapal, kita kata pada 35 kapal, ciput lah. Kan. Yelah duit pun memanglah rasa rugi. Siapa tak rasa rugi? Saya pun rasa terkilan. Kawan-kawan saya duk tunggu saya, dan susu-susu tu kita bawa symbolic amount je. Kita bukannya bawa banyak macam 5 lori ke tak. Dia macam sedih kan? Tengok ada footage orang share yang rakyat Gaza dah tunggu kat pantai lah. Ui, ya Allah. Yalah. Tapi aduhai. Lepas tu ada pula yang kata ni, tu satu hal lah. So korang yang banyak sangat bising tu korang patut syukur lah inisiatif ni masih ada tau. Ada orang yang boleh pergi. Tu lah. Dan kurangkan noise. Okay, tak apa. So kita sambung balik untuk next question. Ini noise yang pertama. Dia ada noise kedua, doktor. Ada yang kata those yang menyokong Gaza ni apa semua, why being so selective? Sebab katanya ada je negara lain yang bergolak, macam Myanmar dengan isu Rohingya dia. Lepas tu macam Thailand kita tahulah macam mana. Like ada negara-negara lain pun yang bergolak juga. Tapi negara Afrika juga ada beberapa. Tapi kenapa nak ketegahkan isu Gaza ni? Lepas tu ada pula macam tu lah, dia orang kata macam ni adalah satu apa panggil tu, dia terlalu Islamik punya narration lah. So apa doktor punya pendapat pasal hal ni lah? Kalau saya nampak daripada isu kemanusiaan. Okay, kita ingat Nelson Mandela kata apa? Dia kata our freedom will not be complete until Palestine is free. So ngapa dia sebut Palestine? Ngapa dia tak kata Myanmar? Ngapa dia tak kata tu? Sebab fokusnya adalah Palestin ni menjadi satu fokus, dan kita kata kalau benda Palestin ni berjaya dibebaskan, amanlah dunia. Sebab ini the last colonial ataupun that is going on, ataupun settler colonization, dan fokusnya simbol kepada freedom. Kalau kita tengok apa perjanjian Umar yang buat pada hari itu pun macam tu, di mana semua orang boleh hidup dengan bahagianya, dengan selamatnya di Baitul Maqdis. Jadi itu dari geopolitiknya pun itu fokusnya. Dan kita lihat bahawa ini Nelson Mandela ni
orang South Africa dan non-Muslim yang kata macam tu. Bukan Islam, orang Islam pun. Agak. Dan Betul. kita merasakan bahawa sekarang ni kita tengok the Israeli Knesset baru je luluskan 100% penilhakan atau annexation of the West Bank. Dia dah ambil banyak dah. Tinggal berapa 15 ke 20% je. Sekarang ni dia kata setuju ambil 100%. So kita tahu bahawa objektif Israel ni ialah dua. Ambil 100% tanah dan hapuskan semua orang-orang Palestin daripada tanah Palestin. So itu yang dia buat. Tu sebabnya dia bunuh anak kecil dan klinik fertility yang belum jadi orang pun dia hancurkan. You tengok cara apa yang dia buat. So itulah jawapan dia kepada ada yang kata macam, saya pun tak faham tau sebenarnya geng-geng yang macam nak kata pro-Israel pun mungkin akalnya kurang develop. Yang kata macam gunakan anak-anak kecil sebagai human shield apa semua. Tapi doktor dah pergi tau. So dia kata anak-anak ni nanti bila besar lawan aku, so bunuh. Kan? Itu mentality mereka dan mereka merasakan ini bukan manusia. Human animal kan dia panggil. And lower class, so you can do whatever you want. Inilah mentality supremacy. Apa-apalah white supremacy ke. And dia rasa they are the best, the chosen people. Kita lagi the chosen people, lagi kita kena layan orang-orang yang not the chosen people. Itulah sepatutnya. Kan? Sepatutnya. Jadi tak tahulah, saya dah tua kan. Saya tak kisahlah orang cakap apa, asalkan kita cuba membuat perkara yang terbaik dan membuat perkara supaya amal kita ni diterima oleh Allah dan supaya kehidupan kita di akhirat nanti bagus. Because benda tu akan menjadi abadan. Forever and ever and ever. Jadi di dunia ni sementara insya-Allah. So kalau orang nak kata nak kutuk nak apa, up to them. Itu choice yang dia ambil kan. Lagi satunya kita merasakan ramai yang atas kapal kami tu banyaknya non-Muslim. And dia lebih berani dan lebih committed daripada kadang-kadang orang Islam sendiri. Tu kita dan dia kata kalau kita tak buat ni, kalau hilang Gaza akan hilanglah kemanusiaan. Humanity will be lost. And dia kata kalau saya tak buat ni, nanti negara kami akan dilanyak oleh negara Israel. Sebab dia dah buat dah. Kapal Conscience tu di dalam perairan antarabangsa outside Malta. Dia pergi bom. Malta senyap. So kalau you tak lawan, tak tegakkan humanity, tak tegakkan keadilan, negara kamu pun tak selamat. Dan kita tahu Israel ni ada cita-cita untuk tubuhkan the greater Israel. Betul, bendera itu kan. Lebanon, Syria, Saudi Arabia, semua tu Mesir, semua tu akan masuk. Jadi kalau you duduk diam, negara kita pun akan kena. Akan kena. Daripada apa? Nail ke furat kan sebenarnya diorang nak. Nail ke furat. So just untuk if you guys wonder flag Israel tu kan ada the red star tu kan, atas bawah tu. Dia nak ambil pada atas ke bawah lah. Itu dia punya aim. So kalau dah tahu aim diorang, siapa yang masih kat side two state solution tu, fikirlah balik. Fikir balik. So benda tu lah. Allah Akbar. So, kita jadi sekarang ni kita nak Israel tu dihukum. Jangan bermaharajalela. So kalau tak ada orang buat tekanan, lagilah bermaharajalela dia. Kan sekarang ni pun kita tekan macam tu pun dah. Dia buat je apa dia suka. So we need to be more persistent and cari lagi jalan-jalan untuk menekan mereka supaya mereka berhenti buat ini. Dan ICJ, ICC, apa lagi dunia boleh buat dan juga apa lagi kita sebagai seorang manusia boleh buat. Kita tengok rejim apartheid di South Africa pun jatuh atas sebab netizen punya aktiviti. Kan? Just boleh sebenarnya kan kalau siapa yang nak relate lah pasal isu ni ialah isu kemanusiaan macam ni tau. Bunuh baby tu bukan benda yang biasa sebenarnya. Dia cuba jadi kat Malaysia. Kecoh. Macam mana kita tengok, saya tengok ada yang ni lah, tawanan Palestin masuk ke penjara Israel, balik tak ada kaki. That's not normal. Cuba kalau jadi kat Malaysia. Kecoh. Dan bayang kalau dia jadi kat family members kita sendiri. So that's, which is apa yang saya boleh relate pasal Palestin adalah isu humanity lah. Kalau kita rasa benda-benda tu normal, kita boleh letakkan dia, dia sentimen agama, sentimen kaum apa semua.
dan humanity itulah maksud dia kan, dia letak di tepi. Tak ada. So, Tak ada humanity ni. bahaya lah Bukan manusia lah. kan. Humanity. Kemanusiaan, kepribadian atau kemanusiaan. Kalau tak ada kemanusiaan, you tak manusia lagi lah. Kan, betul. Macam orang Israel itu, saya tengok bukan dia bukan manusia. Itulah kan. So kita kena, bila tengok visual tu always kena rasa lah, macam kena cuba try to relate juga. Tapi dia something lebih menakutkan, doktor. Kalau kita tengok selepas daripada ceasefire, saya tak tahu macam mana, tapi saya nampak kita dah semakin slow lah bercakap pasal benda ni. Itu yang saya risau. Kita risau sebab sebenarnya ceasefire, tapi dia masih mengepung dekat yellow line tu. So hanya berapa persen dia, 20% ke 30% daripada tanah di Gaza tu yang diberi kepada orang Gaza. Banyak lagi dia kepung, dan kalau pergi dekat dengan yellow line, tembak. Super juga dia nelayan tu. Pergi je 5 nautical mile, dia tembak. So ikan dapat yang kecil-kecil je lah kan. Jadi memang terkepung lagi, masih lagi susah, dan Gaza macam padan jarak, padan terkukur. Banyak perkara perlu dibaiki, banyak pertolongan yang perlu diberi. Jadi tak sewajarnya kita berhenti bercakap tentang Gaza. Kan, so momentum tu sepatutnya dikekalkan, and kalau boleh tambah baik. Sebab sebenarnya nama je ceasefire, tapi betul lah kita tengok those yang, kalau korang keep reposting pasal benda macam ni, so contoh macam bicara rahmaskan kita cerita tentang isu Palestin kan. So video ni kita wujudkan supaya korang ada something untuk korang share, untuk tingkatkan awareness, especially kat rakyat Malaysia. If dia pergi global, then alhamdulillah. Never stop talk about this. Dia belum settle. Nama je ceasefire, tapi cuba korang follow dekat news, masih berlaku benda-benda ni. Tapi doktor, mungkin ialah macam tadi doktor share macam mana doktor boleh start untuk ni lah, aktivisme untuk hantar bantu ke Gaza apa semua. Macam mana penerimaan keluarga apa semua, adakah okey ke macam mana doktor? Yalah, alhamdulillah lah, anak-anak ni dah faham. Suami pun dah faham kita mempunyai visi-visi hidup yang sama, sejiwa lah. Sejiwa. Okay. Jadi senang. Sehati sejiwa. Jadi senang lah nak apa-apa. Jadi saya telah berkecimpung dalam misi-misi ini sejak 1999. Oh, tahun lahir saya. You pun tak tahu kan? Baru lahir. Jadi misi-misi, separuh daripada misi-misi tu sangat berbahaya. Terutama pergi ke Afghanistan. Pada masa tu kena F-52 bombers daripada Amerika drop the bomb site kita kat bawah tu dalam pegunungan dan apa benda lah. And tak secanggih lah kan. Tak ada phone, tak ada ni. Banyak lah. So the children daripada kecil dah tahu, dan kita pun beritahulah yang qada dan qadar, kalau mana-mana nak mati juga kan. Dalam keadaan apa-apa pun, tapi naklah keadaan mati tu kita tengah dalam membuat something yang baik lah, yang agar Allah terima lah, gitu je. Tapi keluarga besar saya memang sangat risau tentang keselamatan saya. Ada juga yang kata doh lah, cukup lah, payahlah, hati aku berdebar, tak boleh tidur, tak boleh ni, menangis dan sebagainya. Hari masa Women's Boat to Gaza tu, kakak saya jatuh sebab berlari nak tengok news habis Jadi kita pun kena ambil kira jugalah ya, perasaan saudara-saudara kita yang lain yang menyokong kita, yang mendoakan kita. Dan juga kita tahu beribu-ribu orang nak join the flotilla ni. So mungkin orang pun katalah, asyik muka orang tua tu je. Alhamdulillah bagi orang muda pula, orang-orang lain untuk merasa pengalaman yang sangat berharga, yang membentuk diri kita, insyaAllah. Macam mana penerimaan macam suami doktor macam mana time sebelum kita tak tahu situasi macam mana? Doktor pun ada risiko berkaitan keselamatan nyawa apa semua. Suami saya bersama saya. Bersama? Naik kapal. Bersama naik kapal? Ui, lagi steady tu. Suami saya Prof. Alauddin. Oh, Prof. Alauddin. Dia naik sama dengan saya. Jadi dia, kalau tanya dia macam mana, dia kata itulah dia dah pernah bersama dengan saya dari sejak 2016 dan always bersama as ground crew. Jadi dia faham bagaimana FFC berfikir, strategi dia, persediaan dan sebagainya, dan dia
tak ada susah hati lah pergi, dan kita pun dah bincang apa-apa yang berlaku kita redha dan kita akan terima lah. Betul lah, dia punya keyword dia cari apa? Sehati sejiwa. Senang sikit, tak banyak gaduh. Alamak, snippet sikit kat situ. So itulah tips dia. Tips kat situ pula kan. Okay doktor, so insyaAllah kita pun dah berceloteh almost sejam untuk ni. So terima kasih doktor untuk sudi jemputan lah untuk Bicara Rahmah. Ni episod memang special, episod berkenaan Palestin. Sebelum kita cerita kepada beri doktor untuk pesanan akhir ke apa semua, ni ada jual ke doktor? Macam style lah. Dia Break the Siege ni My Care insyaAllah akan print this t-shirt dan akan tambah 2024 Break the Siege kan. 2025 ada Conscience, ada Madeline, ada Handala. So akan tambah pertuangannya insyaAllah. Updated version. Sebab kita dah tanya, dia orang kata boleh buat, please update the version. So insyaAllah kena tanya orang My Care lah bila siap. So guys, do follow My Care untuk dapat ni. Ni kalau saya dapat access pass nak dapat awal ni kan, saya dah hardware. Style ni material sedap, design lawa. Saya suka logo dia. So do check out lah. Lepas tu doktor, kita pun tahulah Mission FFC pun satu vessel pun bawa dalam consist, saya tak silap tanya Haji KZ, nilai dia dalam 500,000 juta. So kita tahu yang misi-misi macam ni memerlukan bukan sekadar bantuan daripada rakyat kita untuk being vocal, tetapi juga dari segi keadaan kewangan kan. Macam mana nak rakyat Malaysia nak take part untuk bantu dari segi sumbangan dan sebagainya? Sumbangannya tolong pergi ke media sosial My Care. Kat situ ada bank accountnya, ada QR code-nya, ada tak tahulah macam-macam lagi cara, saya pun tak kerti. Kita bagi cash je macam tu, senang. So jangan risau, usaha My Care ni adalah satu investment yang insyaAllah lah, walaupun tak sampai tapi usaha anda tu insyaAllah sampai lah. Sampai. Objektifnya sampai. Kadang-kadang kita tak boleh quantify kejayaan tu melalui objektif sahaja. Saya nak ingatkan juga tentang kejayaan ni, kalau kita tengok dari kacamata fizikal mungkin teruk, tapi mata kaca Allah tinggi. Kita nak bawa surah Al-Buruj. Kan, di mana cerita raja yang zalim dan dia humbankan semua orang mukmin ke dalam api kan. Dan seorang ibu yang pegang anak dia macam teragak-agak nak masuk kan. Tapi anak dia kata apa? Ibu, jam masuk dalam tu, kerana itu adalah kejayaan. Tapi pada mata raja dan pada mata manusia yang lain, itu bodoh kerjanya. Bunuh diri. Tapi pada Allah tidak. Demi menjaga keimanan, itu keputusan yang terbaik. Jadi kadang-kadang kacamata manusia ni mengatakan ini berjaya ke tak berjaya. Macam juga what is happening in Gaza. Orang kata teruk kena Gaza tu, macam pasal apa Allah sampai macam tu. Tapi dia punya kesan benefit dia sangat besar. Betul. Sangat besar, dan dia melempahi seluruh dunia kesan dia. Yang kita dulu tak mampu nak buat advokasi, penatlah bercakap. Tapi dengan berlakunya di Gaza ni, Islam pun telah melepah luas di seluruh pelosok dunia. Dan mungkin tak ada sebab lagi nak kata tak ada orang di dunia ini tak dengar tentang Islam dan tak dengar tentang perjuangan di Palestin. Allahu'alam. Allah. Okay doktor, so before kita wrap up, mungkin last word doktor boleh bagi kepada semua yang menonton untuk podcast Bicara Rahmah ni. Silakan doktor. Perjuangan ini dijanji oleh Allah SWT berjaya. Amin. Cuma kita tak tahu bila. Dan kita diperlukan untuk bekerja, berusaha agar kita dapat capai benda tu. Dan it's not our duty untuk pastikan dia berjaya sekarang. Itu kerja Allah. Kita bekerja sahaja. Jadi kita semua mempunyai pilihan. Nak bersama perjuangan yang benar ini yang akan mendapat kejayaan ataupun tidak. Betul.
Up to you. So kalau kita kata, aku nak tapak kaki aku berada dalam jalan-jalan yang menuju kepada kejayaan ini, kita kena buat sesuatu lah. Jadi gunalah apa yang kita ada, yang Allah dah bagi. Masa, tenaga, harta, networking, benda-benda kemahiran, benda-benda yang non-tangible pun boleh kita fikirkan macam mana aku nak buat ni supaya aku berada di dalam perjalanan menuju ke kejayaan. Betul. Kalau kamu tak nak, maknanya itu kita pilih to be on the right side of history. Kalau tak nak, jangan menyesal. Itulah pasal. Dalam surah Al-Munafiqun kan ayat 10. Ada ayat yang mengatakan, aku menyesal, ya Allah tolonglah bagi aku masa sikit. Nak balik ke dunia, jangan matikan aku dulu supaya aku dapat bersedekah. Itu too late. Saya duduk imagine ada somebody memberi gambaran lah. Kalau berjaya nanti kita semua naik kapal terbang, orang kat bawah bye-bye. Kita jangan jadi orang yang duduk di bawah. Kita nak dalam kapal terbang tu pergi menuju ke tempat kejayaan, insya-Allah. So gitulah. Kalau kita pilih nak senyap diri, jangan menyesal kemudian hari. You are on the wrong side of the history. So sebenarnya saya mengatakan kepada diri saya, silence is not an option. Tak ada option untuk senyap. Kena buat sesuatu untuk menjayakan perjuangan ini. Allahu a'lam. Allah. Biasa kan kita dengar macam hidup adalah pilihan, dia ada salah, ada betul kan. Tetapi untuk memilih, bila mana ditanya soalan pasal awak semua dekat side Palestin atau Israel, dia tak ada istilah neutral. Dia memang kena pilih sama ada yang betul ataupun yang setan laknatullah. Kita cakap terus terang lah benda tu. Saya rasa yang bukan manusia je lah yang masih lagi neutral. Tak berakak lah neutral kat benda macam ni kan. So betul je. So terima kasih sekali. So terima kasih sekali lagi kepada doktor untuk menerima untuk jemputan kali ni. Dan kepada yang tengok tu, weh, makan Maggi lagi tu. So stop lah. So jangan stop boycott. Kita ni kalau tak dapat berada bersama dengan kapal Dr. Fauziah, at least berada lah dalam kapal-kapal yang buat boycott, yang terus spread awareness pasal benda ni, yang terus cakap. Dan make sure benda ni pun bagi yang available, kalau ada macam demonstration apa semua, please turun. Kat situ kita boleh tengok. Nanti dah turun nanti, dia rasalah kemanisan dia nanti. InsyaAllah. InsyaAllah. Macam doktor dah start buat pada tahun berapa kan sekarang dah ni. So macam biasa juga, untuk sebarang info lebih lanjut berkenaan dengan projek untuk FFC lepas ni, dan juga apa update berkenaan dengan Dr. Fauziah, do follow doktor dekat TikTok. Rancak juga tu. Kalah saya punya TikTok. Orang muda pun tak pandai buat konten macam doktor. Diam dah. Oh lama doktor, kita kena rancak balik ni. Aduh, tak ada masa lah sebenarnya. Tak betul, doktor busy tu ni. Follow juga MyCare. Jangan lupa untuk follow juga Pertubuhan Ikrar Malaysia dekat semua social media kita. Ada dekat TikTok, Facebook, IG, just name it lah, kita ada dekat semua benda. Boleh check out juga kita punya website untuk info lanjut berkenaan dengan MyCare. Do check out MyCare untuk dapatkan juga merchandise baru ni yang one day akan keluar. Tesla ada buku juga tak? Ada buku, kita buat Voices from the Rubble. Buku ini menceritakan pengalaman orang-orang di Gaza semasa genocide. How they survive, and memang very inspirational lah. Okay. Kalau tu nak dipodcastkan, mungkin podcast dia jadi seminggu. So untuk ringkaskan proses tu, dapatkan buku tu di mana doktor? InsyaAllah. Di MyCare. Di MyCare juga. InsyaAllah. Check out lah MyCare. Kita akan cuba masukkan ke dalam Shopee, insyaAllah. Steady. Back orange. Okay, pandailah saya. Aduh. So itu dia, kita tutup dulu dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara Rahmah.